Penutupan kerajaan AS, tetapi pekerja dipanggil semula hanya untuk CPI. Kerajaan Amerika Syarikat kini dalam keadaan ditutup, namun pegawai memanggil semula pekerja untuk bekerja lebih masa. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Langkah luar biasa ini mungkin menjadi tumpuan utama pasaran minggu ini dan boleh menentukan sama ada Rizab Persekutuan akan menurunkan kadar faedah serta bagaimana prestasi pelaburan anda akan terjejas. Hai semua, ini ialah Ultima Markets. Baru-baru ini, kerajaan Amerika Syarikat sekali lagi ditutup kerana Kongres gagal mencapai kata sepakat mengenai bajet negara. Biasanya, jabatan seperti Biro Statistik Buruh perlu menghentikan operasi, dan laporan ekonomi penting seperti pekerjaan bukan pertanian serta data inflasi indeks harga pengguna juga akan tertangguh. Namun, inilah yang mengejutkan. Rumah Putih secara tiba-tiba mengarahkan BLS untuk memanggil semula kaki tangan, dengan alasan bahawa data CPI bulan September mesti dikeluarkan. Walaupun tarikh pelepasan ditunda daripada 15 Oktober kepada 24 Oktober, sekurang-kurangnya laporan itu akan diterbitkan sebelum mesyuarat Fed pada akhir bulan ini. Mengapa tergesa-gesa untuk laporan ini? Pertama sekali, ia berkait rapat dengan pendapatan puluhan juta pesara. Setiap tahun, pembayaran keselamatan sosial Amerika Syarikat, Social Security, disesuaikan berdasarkan data CPI suku ketiga. Jika laporan itu tidak dikeluarkan, kerajaan tidak dapat memuktamadkan jumlah bayaran tahun hadapan, satu masalah besar. Namun yang lebih penting, laporan CPI ini ialah ujian terakhir Fed sebelum membuat keputusan sama ada akan menurunkan kadar faedah. Fed mempunyai dua matlamat utama, mengekalkan guna tenaga dan mengawal inflasi. Ketika ini, kebanyakan pasaran menjangkakan Fed akan mula menurunkan kadar faedah tidak lama lagi bagi merangsang pertumbuhan ekonomi. Tetapi sama ada mereka akan berbuat demikian dan sejauh mana bergantung sepenuhnya pada keputusan laporan inflasi ini. Jika CPI kekal tinggi, Fed berkemungkinan akan menangguhkan pemotongan kadar. Namun, jika data menunjukkan inflasi semakin reda, pintu untuk pemotongan kadar akan terbuka sepenuhnya. Dengan kata lain, laporan CPI ini adalah pemangkin keyakinan yang diperlukan Fed sebelum membuat langkah seterusnya. Pada masa ini, pasaran menjangkakan bahawa selagi inflasi tidak terlalu tinggi, Fed akan menurunkan kadar faedah dalam tahun ini. Langkah pelonggaran bersifat pencegahan risiko ini akan menjadi dorongan besar bagi aset berisiko, terutamanya saham Amerika Syarikat. Fikirkan, pemotongan kadar bermakna lebih banyak kecairan pasaran dan kos pinjaman yang lebih rendah. Syarikat dapat melabur lebih banyak, manakala pelabur pula lebih cenderung membeli saham. Maka, di bawah naratif, dagangan pemotongan kadar yang semakin meningkat ini, saham mungkin kelihatan lebih menarik berbanding bond. Skim sebabnya laporan CPI pada hari Jumaat ini bukan sekadar laporan ekonomi biasa, ia mungkin menjadi titik perubahan penting bagi langkah seterusnya Fed dan menentukan hala tuju pasaran global dalam beberapa minggu akan datang. Jadi, apa pendapat anda tentang laporan CPI ini? Sejauh mana impaknya terhadap pasaran? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen di bawah. Ini ialah Ultima Markets. Jumpa lagi dalam Kemas Kini seterusnya.